Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni hujan sangat-sangat lebat ya. Jadi kita nak dengar macam mana bunyi hujan dalam Proton S70 Flagship X. So Flagship X ni dia ada sunroof. Jadi beginilah bunyi dia bila kita buka dia punya cover sunroof tu. Sambil-sambil tu juga, memandangkan hujan lebat, saya akan testing dia punya sistem ADAS. Adakah sistem ADAS boleh berfungsi dengan keadaan hujan yang sangat lebat ni? Kita akan tengok ya. RM2 sikit. Rakaman ni saya menggunakan DJI Osmo Nano. Jadi anda boleh compare ataupun boleh tengok jugalah kualiti video daripada DJI Osmo Nano. Dan saya menggunakan mikrofon daripada DJI Mic Mini. Jadi mikrofon ni dia connect dengan DJI Osmo Nano secara wireless, tanpa kita boleh terus direct connect lah. Okay, let's go. Sekarang hujan masih lebat lagi ya. Kita masuk saja highway. Macam ni jalan ni cantik lah untuk kita tunjukkan sistem ICC Proton. Saya onkan sistem ICC, tekan butang di sebelah kiri steering ni, tekan dan saya setkan kelajuan dia. Jadi sekarang ni 50 km sejam. Saya setkan ni 70 km sejam lah. Dan jarak dengan kereta hadapan saya setkan kepada yang paling rapat lah. Dia ada 3 level, jadi ini adalah paling rapat. Dan lepas kita dah set, kereta akan automatik bergerak sendirilah. Tak perlu tekan minyak, tak perlu tekan brake. Untuk bunyi hujan bagi saya okey saja. Kalau kita nak kurangkan bunyi hujan ni, hanya perlu tarik saja cover sunroof ke atas ni, dan memang dia akan kuranglah bunyi hujan tu. Tapi saya kalau hujan, saya suka buka dia punya cover sebab seronok dengar bunyi hujan ni, orang kata. Tak tahulah, setengah orang mungkin tak suka dengar bunyi bising. Tarik saja cover sunroof, automatik bunyi dia akan berkurang. Sebab cover sunroof untuk Proton S70 ni dia jenis tebal, dia bukan nipis. Okay, sekarang dia punya apa? Cruise system sekarang ni tak boleh diaktifkan, dia dah deactivate sebab hujan agak lebat sekarang ni. Jadi saya try nak activate semula, boleh tak? Dia tak boleh activate semula lagi sebab hujan agak lebat. Dia ada certain time waktu hujan lebat kita boleh activatekan sistem ADAS ataupun ICC ni. Tapi kadang-kadang tu dia tak boleh activate. Sekarang ni memang dia tak boleh activate lah. Dia masih tak boleh activate lagi.
Untuk sistem ICC ataupun ACC, S70 ni dia gunakan sistem kamera dan juga sensor. Dia ada double lah. So dia punya kamera ada di depan ni, di atas ni. Ni ada kamera lah untuk dia scankan kereta hadapan dan juga line jalan lah, garisan jalan. Dia nak tengok garisan jalan dan juga kereta hadapan ataupun kenderaan di hadapan lah. Dan sistem ni dia boleh baca kereta di hadapan sejauh 100 meter, tak silap saya, dalam 100 meter. Okay, sekarang dia boleh activate semula sistem ACC. Hujan pun dah kurang sikit. Jadi saya setkan bagi jalan ni, dia punya kelajuan depan ni nanti 90 km sejam. Sekarang ni dekat sini 50 km sejam je. Jalan agak jam lah sekarang ni. Jalan jam tak ada hal. Kita on saja ICC dan kereta akan bergerak secara sendiri. Dan sekarang ni kita on ICC. Sekarang walaupun hujan lebat, ICC masih lagi berfungsi. Sekarang tak perlu tekan brake, tak perlu tekan pedal minyak. Dan jarak yang saya set sekarang ni adalah jarak yang paling rapat. Dia ada 3 set, sama ada kita nak paling rapat, sederhana ataupun paling jauh. Yang ni adalah paling rapat. Kalau saya katakan waktu dia trafik yang betul-betul standstill ataupun banyak macam ni, dia punya jarak dengan kereta hadapan saya rasa lebih kurang satu kereta lah. Dia dah brake macam ni, dia brake sendiri. Depan saya ni lebih kurang jarak satu kereta. Cuma kalau kita makin laju, contoh kalau kita drive 90 km sejam ataupun 100 km sejam, dia akan ada sedikit jarak lah supaya dia ada masa untuk dia brake. Jadi tak samalah waktu kita bergerak perlahan dengan waktu kita bergerak laju. Kita set untuk jarak yang paling dekat dengan kereta atau kenderaan hadapan, dia akan depend ataupun mengikut kita punya kelajuan waktu kita bawa jugalah. Kalau kita bawa laju, dia akan jarakkan sikit. Kalau kita bawa perlahan, dia akan sedikit rapat lah. Itu normal lah untuk memberi masa kereta ni brake secara automatik. So ada orang cakap lah, macam ni kereta ni dia masih boleh sempat untuk menyelit.
kadang-kadang jarak yang dia tinggalkan tu membuatkan kereta lain sempat menyelit lah. Tu yang ada ramai, ada yang bising lah, bila kita on ICC kereta akan mudah menyelit. Tapi dia masih boleh mengesan lah. Bila ada kereta yang menyelit tu, dia masih boleh brake. Asalkan dia jangan masuk dengan keadaan yang terlalu melulu lah. Macam ni relax je. Dia jalan sendiri, dia bergerak sendiri. Hujan sederhana lebat macam ni, ICC, ACC masih lagi boleh berfungsi. Kalau dia tiba-tiba hujan lebat betul-betul dan dia deactivate, dia akan bagi tahu dalam meter kita lah yang sistem dah deactivate ataupun dia off sistem tu. Kita pun akan rasa lah benda tu daripada kita tekan macam dia bergerak laju, tiba-tiba kita rasa macam tak tekan minyak. Jadi kita tahulah waktu tu sistem ICC telah di-off-kan ataupun deactivate lah. Sekarang ni walaupun masih hujan, sistem berfungsi macam biasa. Dia masih boleh bergerak sendirilah. Kecuali kalau hujan yang terlalu lebat, dia akan off. Dan dia akan maklumkan pada kita lah. Sebagai driver, kita akan tahulah bila yang sistem tu dia off kan. Dan tu lebih kepada keselamatan dan juga visibility lah sistem ni terhadap kereta di hadapan. Jadi kalau hujan terlalu lebat, sistem kamera dia susah nak detect ada kereta di hadapan. Sebab tu dia off-kan sistem bergerak sendiri ni lah, untuk ciri-ciri keselamatan lah. Sistem ni dia dapat kesan motosikal jugalah, bukannya sekadar kereta. Motosikal pun dia dapat kesan juga. Saya off-kan sistem sekejap sebab nak ambil lorong ke kiri. Nak ambil lorong kiri. Hujan pun dah berkurang. Tu saya boleh on semula kalau saya nak on. Just tolak tombol ni ke atas, tombol sebelah kiri steering ni, tolak ke atas, dia akan resume balik. Kalau kita tolak ke bawah pun dia akan resume. Tapi beza dia, kalau kita tolak dekat atas, dia akan ikut kelajuan yang kita set sebelum ni. Contoh dia kita set 90 km sejam, kita tolak atas, bila kita deactivate kan sekejap kan, kita tolak atas, dia akan kembali kepada 90 km sejam. Tapi kalau kita tolak ke bawah, dia akan ikut kelajuan semasa yang kita tengah bergerak sekarang. Contoh kalau saya bergerak sekarang ni, saya bergerak 70 km sejam, kalau saya tolak ke bawah, dia akan pergi kepada 70 km sejam, tidak pada kelajuan yang kita set sebelum ni. Yang tu beza tolak atas, tolak bawah. Tapi kedua-duanya akan resume ataupun dia akan sambung kembali sistem ICC yang kita set, yang kita pause ataupun kita rehat sekejap tu, dia akan sambung semula. Kalau kita tekan brake pun macam tadi, sekarang ni saya masuk dalam jalan biasa, saya nak deactivatekan sistem ICC tu, bergerak sendiri tu. Jadi dua cara, sama ada saya tekan semula button yang saya start ICC ni, ataupun kalau kita tekan brake, automatic sistem tu dia akan
dia akan deactivate ataupun dia akan off lah. Tapi tak ada masalah, tekan brake dia off, bukan kereta ni tiba-tiba tak boleh dikawal ke apa. Dia normal aja, cuma kita just tekan semula minyak lah untuk bergerak ke hadapan. Okey, saya rasa yang tu saja untuk perkongsian saya pada petang ni. Jadi kalau siapa yang nak tanya soalan tentang ICC, boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya cuba jawab soalan-soalan anda. Terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa like video ni, share video ni, subscribe channel ni. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.